Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pembentangan ini dibuat untuk AIDS International Research Conference on Multidisciplinary in Social Sciences and Technology. Saya Dr. Abdul Rashid bin Abdul Aziz daripada Universiti Sains Islam Malaysia akan membentangkan tajuk kajian penerokaan faktor keluarga bahagia berdasarkan perspektif Islam bersama ahli kumpulan saya, Prof. Madya Dr. Amin Al-Hadi, Noratika Mustafa, Warlan Sukanda, Dr. Salina Nin dan Muhammad Rofiza Muhammad Zainon. Sebagai pengenalan, manusia menginginkan kebahagiaan hidup sama ada di dunia maupun di akhirat, baik dalam semua aspek, material atau spiritual. Salah satu usaha manusia dalam mencapai kebahagiaan ini adalah untuk memenuhi keperluan material atau keperluan primer yang dapat memudahkan mereka menjalani kehidupan seharian. Tidak kira apa jua latar belakang individu, agama, bangsa dan status, setiap daripada individu pasti menginginkan kebahagiaan dalam hidup. Kebahagiaan ini seolah-olah merupakan tunjang utama untuk menjadikan manusia itu sihat secara zahir dan juga secara batin. Keluarga yang bahagia sebenarnya akan melahirkan generasi yang hebat kerana kehebatan masyarakat dan negara adalah berdasarkan kepada kehebatan institusi keluarga itu sendiri. Makna kata di sini, keluarga yang bahagia akan melahirkan masyarakat dan negara yang sejahtera. Keluarga sakinah akan tercapai jika wujudnya bangsa dan negara yang harmoni, makmur, aman dan damai. Namun begitu, apa yang menjadi permasalahan atau isu di sini apabila negara kita, iaitu Malaysia, memperlihatkan institusi kekeluargaannya yang semakin goyah disebabkan oleh konflik rumah tangga. Berlaku banyak kes perceraian. Isu-isu yang melibatkan masalah institusi kekeluargaan di Malaysia dan juga isu-isu keganasan rumah tangga, penderaan kanak-kanak, wanita, semuanya merekodkan peningkatan yang luar biasa sejak beberapa tahun yang lepas. Manakala kalau dilihat dari sudut data dan laporan statistik perkahwinan perceraian di Malaysia ini sendiri sejak 2020 menunjukkan jumlah perceraian dalam kalangan rakyat Malaysia meningkat 12%, iaitu sebanyak 56,975 kes perceraian direkodkan. Dan setiap tahun jumlah ini semakin meningkat dan membimbangkan. Manakala jika melihat skor indikator kesejahteraan keluarga IKK 2019 masih berada di tahap sederhana. Meskipun skor ini meningkat sebanyak 0.39 dari tahun 2016, namun peningkatan ini belum lagi mencapai di tahap yang memuaskan kerana ia hanya berada pada fasa yang sederhana. Kalau dilihat data daripada Jabatan Perangkaan Malaysia di OSM mendedahkan kadar perceraian di negara ini meningkat dengan amat ketara, iaitu 43,936 tahun 2021 kepada 62,890 pada tahun 2002. Ini adalah daripada Jabatan Perangkaan Malaysia. Oleh itu, objektif kajian ini adalah untuk meneroka faktor-faktor yang menyumbang kepada kebahagiaan keluarga berdasarkan perspektif Islam. Jika ditelusuri daripada kajian lepas, konsep kebahagiaan ini menurut Zahidah dan Raihana 2011 merangkumi kepuasan hidup melalui hubungan yang erat dengan Allah, amalan soleh, berpegang teguh kepada ajaran Islam dan mengejar ketakwaan sebagai asas utama membina keluarga yang harmoni. Jika dilihat daripada tokoh iaitu Imam Al-Ghazali sendiri, melihat bahawa setiap orang perlu berusaha untuk mencapai kebahagiaan. Dan Nur Hamimi 2018 mengatakan kebahagiaan dalam keluarga bukan sekadar kebendaan tetapi juga hubungan yang baik dengan Allah dan sesama ahli keluarga. Di sini adalah konsep hablum minan nas, hubungan dengan manusia, dan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Konsep keluarga bahagia dalam Islam berdasarkan prinsip sakinah, iaitu ketenangan, mawaddah, kasih sayang, dan warahmah, iaitu rahmat yang diperoleh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh itu, ia merupakan satu prasyarat ataupun tujuan kepada pembinaan Baitul Muslim untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini.
Jika dilihat dalam firman Allah surah Ar-Rum ayat 30 mengatakan bahawa dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu ialah dia menciptakan isteri-isteri daripada jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Jadi kalau dilihat keluarga itu sebenarnya adalah amanah dan tanggungjawab bersama antara suami isteri dan ahli keluarga. Metodologi kajian ini adalah menggunakan reka bentuk kajian skop atau scoping review, iaitu kaedah kualitatif. Dan kajian ini kalau dilihat artikelnya berasaskan sumber seperti jurnal, majalah, surat khabar, buletin yang menumpukan kepada faktor-faktor keluarga bahagia. Jadi kita saring, kita ambil mana yang berkaitan dengan tajuk untuk keluarga bahagia ini yang bertepatan dengan kajian ini, kita ambil, kita saring dan kemudian kita lihat apakah isi-isi utama yang dikeluarkan daripada artikel tersebut. Jika dilihat dari sudut jumlah, sebanyak 40 artikel lah yang telah pun diambil yang relevan dan signifikan dengan menggunakan kata kunci seperti keluarga bahagia, kesihatan mental, kesejahteraan dan Islam. Sebagai dapatan kajian, apa yang telah diperolehi adalah 4 faktor utama sebenarnya yang mempengaruhi kebahagiaan keluarga dalam Islam. Faktor-faktor ini bukan sahaja menjamin kesejahteraan duniawi, malah ukhrawi. Antara faktornya ialah pertama, mendekatkan diri kepada Allah. Ini tema yang utama. Yang kedua, taat kepada Allah. Tema yang kedua. Yang ketiga, iman dan beramal soleh. Dan yang keempat, persediaan kehidupan akhirat. Keempat-empat faktor ini memainkan peranan yang sangat penting dalam membina keluarga yang harmoni, kukuh dari segi spiritual dan sentiasa berpandukan nilai-nilai Islam dalam menghadapi cabaran dan dalam kehidupan. Dan setiap faktor ini akan dihuraikan dalam bentuk rajah yang dilihat ini. Kalau dilihat, faktor yang pertama mendekatkan diri kepada Allah, taat kepada Allah, iman dan amal soleh, persediaan kehidupan akhirat ini adalah faktor untuk mencipta keluarga yang bahagia menurut perspektif Islam. Dari sudut spiritual dan dari sudut Islamnya. Jadi sekiranya sebuah keluarga itu ingin bahagia, maka kena bergerak ke arah mendekatkan diri kepada Allah, suami dan isteri, anak-anak tersebut. Kemudian buat apa sahaja yang Allah suruh. Maksudnya amal ma'ruf nahi mungkar. Taat kepada perintah Allah dan tinggalkan segala larangan Allah. Kemudian sentiasa ada amal soleh. Amal soleh ini adalah untuk meningkatkan iman sebenarnya. Jadi sekiranya iman itu kukuh, maka tidak adalah isu-isu seperti keganasan rumah tangga, tidak ada isu-isu perceraian dan sebagainya, sebab setiap orang ada pergantungan yang kuat kepada Allah melalui iman dan juga amalan tersebut. Dan persediaan kehidupan akhirat, persediaan ini banyaklah, maksudnya merangkumi amal soleh melalui perbuatan, akhlak yang baik dan sebagainya. Sebagai perbincangan, yang pertama tadi mendekatkan diri kepada Allah, seperti mana yang saya terangkan. Kalau kita lihat sendiri menurut Al-Ghazali, hati yang dekat dengan Allah adalah hati yang tenang, bersih daripada sifat mazmumah dan sentiasa mencari redha Allah. Hal ini secara langsung membentuk persekitaran keluarga yang aman dan damai. Amalan seperti solat jemaah, membaca Al-Quran bersama, berdoa sebagai dalam keluarga, menghadiri majlis ilmu bersama dapat mengeratkan ikatan kekeluargaan. Jadi ini semua adalah proses untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau dilihat kajian oleh Ismail dan Zainal 2020 menunjukkan keluarga yang mengamalkan rutin ibadah bersama akan cenderung punya tahap kepuasan perkahwinan dan kesejahteraan emosi yang lebih tinggi. Selain itu, pendidikan agama yang konsisten kepada anak-anak juga dapat menjadikan mereka lebih berakhlak dan menghormati ibu bapa. Yang kedua, taat kepada Allah. Taat kepada Allah seperti yang disebutkan tadi, asas utama untuk keluarga bahagia. Perbincangan ini merangkumi taat terhadap semualah apa yang agama tuntut tadi, amal ma'ruf nahi mungkar. Ya, menurut Safinah dan rakan-rakan 2024, keluarga yang taat kepada Allah lebih cenderung mengamalkan komunikasi yang harmoni dan penyelesaian konflik secara berhikmah. Yang ketiga, iman dan amal soleh. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, kita sebagai manusia ini tidak terlepas daripada ujian dan kesempitan hidup. Sama ada dari sudut ekonomi, konflik dalaman, masalah dengan rakan, sosial di tempat kerja. Jadi dalam situasi ini, iman sebenarnya bertindak sebagai perisai yang dapat mencegah kita dari rasa putus asa, rasa broken tersebut.
Manakala amal soleh ini juga menjadi sumber kekuatan dan kepada iman dan penyelesaian juga kepada segala masalah duniawi. Menurut Abdullah 2019, keluarga yang mengamalkan nilai iman dan amal soleh menunjukkan ketahanan psikospiritual lebih tinggi. Maksudnya ada resilient dari sudut spiritual dan kurang terdedah kepada tekanan yang melampau. Amal soleh dalam konteks kekeluargaan ni merangkumilah seperti menjaga solat, membaca Al-Quran tadi. Maksudnya itu antara amalan-amalan kita lah. Mungkin juga kita boleh panjangkan lagi amalan seperti bersedekah, tolong-menolong dalam keluarga, saling membantu di antara satu sama lain, antara suami, isteri dan ahli keluarga. Menurut Ghazali juga, amalan soleh adalah latihan jiwa yang menyuburkan kasih sayang dan melembutkan hati dan hubungan sesama manusia. Dan yang terakhir, tema yang keempat adalah persediaan kehidupan akhirat. Keluarga yang berpaksikan nilai akhirat akan memiliki keutamaan hidup yang jelas. Maksudnya dekat sini, keluarga yang meletakkan akhirat sebagai matlamat utama, maka dia akan dapat dunia, maka dia akan rasa lebih tenang dalam kehidupan ini kerana dia tahu bahawa kehidupan di dunia ini sementara matlamatnya adalah di akhirat. Mereka lebih sabar dalam menghadapi ujian, lebih reda terhadap ketentuan takdir dan lebih mudah untuk mengawal emosi. Kajian oleh Hasan dan Omar 2021 mendapati bahawa keluarga yang kerap membincangkan hal-hal agama ini dalam keluarga dan hal akhirat mempunyai tahap keharmonian rumah tangga yang tinggi. Jadi sebagai kesimpulan, kajian ini sebenarnya sangat signifikan dalam menyumbang kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang apakah faktor-faktor sebenarnya yang menyumbang kepada kebahagiaan dalam konteks Islam. Kajian ini menjadi asas kepada pembangunan diri, keluarga, dalam usaha juga untuk meningkatkan kesejahteraan rohani dan sosial masyarakat Islam. Kalau dilihat implikasi kajian ini juga dapat memberi panduan berharga kepada individu, kepada keluarga, masyarakat, pihak berkepentingan yang berkaitan dengan hal-hal ehwal keluarga ini dalam memahami hakikat kebahagiaan keluarga menurut perspektif atau ajaran Islam. Sekian, terima kasih atas perhatian semua.